Pasar tani ramai penjajah menjual buah, sayuran dan kelapa. 5 hari bekerja. Sabtu dan Ahad hampa buat apa? Betul tak? 5 hari kita bekerja, dari hari Isnin sampai ke Jumaat. Lepas tu Sabtu Ahad hampa buat apa? Kadang-kadang orang dah bekerja 5 hari, 1 minggu tu, Sabtu Ahad dia ambil peluang berehat betul ya. Ataupun dia layan hobi dia, ataupun dia beriadah bersama keluarga. Tak kisahlah pergi keluar kan, pergi makan-makan ke, pergi berkelah ke, pergi bercuti 2 hari dengan keluarga pun okey juga. Asalkan kita buat benda-benda yang bermanfaat dan berfaedah, kan? So kita mesti ingat, kalau kita nak bekerja, kita nak beriadah dengan family, kita nak bermasyarakat, apa-apa pun mesti ada modal. Modal dia apa? Modal paling basic sekali adalah kesihatan. Ingat tu, modal paling basic kesihatan. Kalau kita tak sihat, ada duit beribu-ribu, berjuta-juta pun no point. Basic dia, badan kena sihat. So kita jangan terleka dengan hobi, terleka dengan kerja, terleka dengan apa-apa aktiviti lah, sampai kita melupakan untuk menjaga kesihatan kita. Babe, orang yang jaga kesihatan adalah orang yang sayangkan diri dia sendiri, orang yang sayangkan keluarga dia, orang yang sayangkan segala-galanya. So rajin-rajinlah kita buat check up dekat klinik ke, hospital ke, kan. Rajin-rajinlah kita berdiet, pilih makanan yang berkhasiat saja, kan. Jangan makan terlalu banyak. Macam Iwan cakap, sedang-sedang saja, kan. Kena ada exercise sikit, kan. Dan satu lagi, perbanyakkanlah bergaul dengan orang-orang yang positif. Dan kita sendiri pun kena positif. InsyaAllah aura-aura positif pun akan meresap ke dalam jiwa kita.